Kalau umur dah 60 tahun nanti, gaji dah tak masuk, tapi bil masih masuk. Pernah fikir tak? Ramai orang yang berumur 30-an hari ini rasa, alah, persaraan lambat lagi. Tapi hakikatnya tuan-puan, Malaysia sedang menuju negara menua. Maksudnya, semakin ramai warga emas yang perlu hidup tanpa gaji tetap. Dan masalahnya, ramai yang sampai umur persaraan masih ada hutang, masih ada komitmen. Dan kos perubatan pula semakin mahal. Sebab tu kalau kita perasan, kita selalu nampak ada orang umur 60-70 tahun masih terpaksa bekerja. Bukan sebab minat, tapi sebab terpaksa. Apa yang lebih menyedihkan, ramai masa muda terlalu fokus pada gaya hidup. Nak bercuti, nak upgrade kereta, nak beli macam-macam, nak buat macam-macam, tetapi terlupa nak bina simpanan untuk diri sendiri. Sedangkan pakar mencadangkan sebahagian pendapatan hari ini perlu disimpan untuk masa depan. Cuba tuan-puan bayangkan, ketika umur 65 tahun, kita tiada hutang. Tapi kita ada simpanan dan kita ada aset. Dan kita boleh hidup tanpa menyusahkan anak-anak. Bukankah itu lebih baik? Bukankah itu lebih menenangkan? Ingat tuan-puan, masa muda kita pilih sama ada berbelanja untuk hari ini atau bersedia untuk hari tua. Persaraan yang tenang bukan berlaku secara kebetulan. Ia dibina dengan tindakan kecil yang konsisten kita mulakan hari ini. Kalau umur anda sekarang 30-an, apa satu perkara yang anda sedang buat untuk masa depan hari ini?